Saya dana penyelidikan daripada Harvard tu pasal padi Malaysia tu. Ya ke Ismail Saleh ni mohon yang berlaku pernikahan dekat Hospital Kuantan, dekat UIA, dekat IPG. Kenapa saya minta lepas kena serang apa benda jadi tak ingat tak tu, tak boleh buat kerja dekat situ. Saya minta dana tu dia berhentikan dengan kawan-kawan saya yang buat projek tu untuk kerajaan yang belajar tu. Betul ke Dr. Ismail Saleh dia ni? Dia kaki kebang ke kecil angin ke? SPRM. Apa kaitan dia dengan Mi Toto tu? Azmi Ahmad tu dengan Saleh ni kejadian dekat mana? Politician dia kat dekat serangan saya dekat Kuala Selangor. Rumah kat Kuala Selangor. Ismail Saleh ni siapa dia? Siapa orang-orang dia? Aku nak tanya, dekat lembaga padi tu siapa yang campur aku Ismail Saleh? Aku tengok budak-budak tu semua duduk dengan kau. Geng-geng tu. Saya tulis surat untuk Kerajaan Negeri Kedah untuk nak ambil projek tu, nak buat usul projek tanam padi 3 kali 4 kali tu setahun. Sebab dana tu disalurkan, bukan dana daripada kita, dana daripada luar, daripada Harvard untuk import, untuk ekspor ke US. Bawah tan Pasifik ekonomi. Bila dana tu dibatalkan, kenapa kau kamu tak ada Ismail? Kenapa benda ni? Dia jawab tak soalan pasal beras tu tempatan tu tak cukup. Pasal Ismail Saleh ni tadi. Dia boleh buat ke? Dia ada dana ke nak buat, nak upah orang yang menyelia projek padi tu yang bagi cukup-cukup tu, seluas-luas tu. Orang-orang tua tu juga ke pergi? Anak-anak dia semua dah tua. Tak berani nak buat benda tu. Pasal tindakan macam tindakan apa benda Ismail Saleh ni lah. Yang anak-anak ni, orang muda ni tak berani. Macam saya duk buat kat situ pun kena kacau. Kena tingkat 3, 4 tu dicampur saya ke bawah. Geng-geng tu. Bukan saya kerja bunuh diri ke apa benda tak. Dia campur saya ke bawah. Kumpulan gangster ni. Konon dia ni penyiasat daripada SPRM. Nama dia Sahar Abdullah. Sahar Nasir kot. Dia orang lebih kurang macam tu lah. Yang ada kejadian dengan TU Bangkok. Yang MDIO tu, yang kena tangkap tu. Polis kena siasat sekali benda ni, maklumat ni, perincian ni. Pasal MDIO yang kena tangkap 5 orang tu, dengan wartawan tu, serang tu, lempar saya ke bawah, dekat ACC, bangunan ACC Kuantan, dekat Hospital Kuantan. Ismail Saleh ada kat situ bersama-sama dengan kelompok tu, SPRM Malaysia. Ada sesuatu yang tak beres ni. Jelas sesuatu yang tak beres kelompok ni. Jom tengok. Okey, lagi satu. Apa kaitan Ismail Saleh ni dengan MDIO tu? MDIO tu, Ismail Saleh dengan MDIO tu, dengan dana MINDEF tu, yang tender projek tu dia khabar tu, yang dia orang cuba serang, cuba sabotaj, cuba khianat dekat Hospital Kuantan tempoh hari. Untuk Parlimen Azhar ni, PTD Tentera Darat ni, tengok muka ni, ni. Okey. Kau duduk rumah aku dekat Bentong gitu kan? Ni nak bagi tahu. Jadi tak? Kau kena cek balik Ismail Saleh ni. Yang Kedah tu dengan Mak Sabu tu. Aku ada sesuatu dia nak buat kat Mak Sabu. Okey? Dengan apa benda?
Unit-unit yang ada ni, unit-unit perancangan tempur. Kena hati-hati. Ada sesuatu ni.